Hello, what's up guys? Welcome back to my channel. Hari ni apa aku nak buat ialah aku nak mereview sebuah aku punya motosikal RS150 yang aku baru ambil sekitar dekat 3 minggu dah aku ambil. Jadi aku nak tunjuk. Okey, ni motor dia. RS ni sebenarnya aku ambil second. Yang tahun dibuat dia pada tahun 2021. Bisingnya. Okey, ni condition motor dia, belakang dia. Plate RAJ. Ni tepi dia. Sebenarnya aku baru lepas cuci motor ni. Okey. Motor ni aku beli mileage dia dalam 17,000. Sekarang dah 18,000 dalam. Aku dah jalan dekat 1,000 km dah. Okey, cuba start. Cuba buka bonet dia. Condition memang lawa. Dalam dia memang lawa. Rantai dia masih original, bekal. Memang condition restore lah aku beli motor ni. Okey, kita cuba on dia. Bunyi pun smooth. Okay, itu saja video aku pada hari ini. Aku just nak tunjuk aku punya motor je. Okay lah, bye.